Aku nak perempuan slim, badan con, jaga diri. Kau sendiri, bila last kau pergi gym? Alah, nantilah. Aku nak perempuan ada kerjaya, independent, gaji besar. Kau kerja apa sebenarnya sekarang? Tengah cari peluang. Aku tak suka perempuan curang. Aku nak yang setia. Yang kau chat 5 orang tu apa? Saja je. Test market. Aku tak nak perempuan kasar. Kena lemah lembut. Bodohlah kau. Aku nak isteri jaga solat. Tak tinggal. Solat dah. Nanti. Isteri kena hormat suami. Cakap elok-elok lah. Mak ni tak faham lah. Masalahnya bukan perempuan tak cukup baik. Masalahnya kau letak syarat tinggi. Tapi diri kau sendiri tak naik level. Kalau kau nak perempuan berkualiti, jadi lelaki berkualiti dulu. Jangan jadi lelaki penuh standard tapi kosong usaha.